Pernah tak tengok bila ada orang dia asalnya diam je, tapi bila dia ada di posisi ketua ataupun leadership position, dia tiba-tiba nampak gila kuasa, abuse power. Senang cerita perangai dia berubah lah. Asal dia diam, tiba-tiba banyak cakap kan. Okay, sebenarnya bukan leadership position tu yang mengubah diri dia, tapi leadership position tu sendiri menunjukkan siapa diri dia yang sebenar. Sebab apabila seseorang tu berada di posisi ketua, dia memberi akses kepada ketua tersebut untuk melaksanakan ideologi dia kepada di bawah naungan dia ataupun di bawah pentadbiran dia. Contoh macam ni, seseorang ni dia sangat baik, dia carry dengan kawan-kawan di sekeliling dia, meletakkan empathy, sentiasa berbantu kan. Jadi bila dia dalam leadership position, dia mempunyai kuasa dan mempunyai akses yang besar untuk melaksanakan ideologi dia tu. Kalau dia baik, dia akan melaksanakan power tu untuk membantu orang lain. Sama juga dengan seseorang ni, dia ni yang suka kena bully, lepas tu dia pernah ambil aku geram mengengkau kan. Jadi bila dapat leadership position, bila orang buat sesuatu pada dia, especially yang bawah naungan dia akan guna power tu untuk menzalimi orang tu. Dia akan abuse orang tu kerana insecurity dia. Nampak? Sebenarnya leadership ni memberi akses kepada seseorang, pada masa yang sama dia dah reflect siapa diri dia yang sebenar. Maka siapa-siapa yang nak jadi leader ataupun ada ura-ura lah untuk terpilih untuk jadi leader, firstly betulkan karakter kita dulu. Sebab nak tak nak, leadership ni dia reflect siapa diri kita yang sebenar. So perbetulkan karakter kita, proof kita punya attitude, tambah empathy, belajar organizational skills, cara nak menyusun, belajar apa peranan leader, bukan untuk menzalimi orang, bukan untuk menguasai orang, tapi menggunakan kelebihan power tu untuk tujuan yang lebih baik.